Meniru. Semua artis tu meniru sebenarnya. Sebenarnya betul lah. Semua artis pun meniru Rasanya dalam hidup ni, kadang memang you can plan, tapi God will ruin your plans. Kan? Betul. Betul tak? Betul. Maknanya you bukan macam daripada kecil, okay, I memang akan jadi engineer. Tak ada. Sampai Lock tu, dia tu daripada dulu dia tahu dia nak jadi rockstar. So masa kita nak buat tu, dulu ni banyak benda yang klien tak nak. Jadi benda yang kita nak buat tu kita sumbat lah kat kita punya sendiri. Kita lah klien dia. Padahal dia kena main gitar. Kalau main gitar nak cari melodi, kalau ulang-ulang, kalau tak menyanyi atas benda tu, takkan jadi proses tu. So you kena tolak the words into the song, push the melody into the song, keep pushing, whether it's la ba 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 ba, whatever the syllables, then just keep stuffing inside, and then you see what works out. Jadi proses tu lagi buat kita seronok lah. Dan benda tu susah. Bila benda tu susah, siapa yang betul-betul nak buat je dia bertahan. Ahmad kata dia pun minat buat voice over. Ni baru cuba try, Ahmad. Okay. Suara belia. Suara belia. Hari belia negara. Hari belia negara. Kalau more happy? Hari belia negara. Okay, yang part ni cut Nanti saya hilang job. Assalamualaikum and hai, anda dalam Suara Belia Podcast. Ini dia podcast terbaru daripada Kementerian Belia dan Sukan. Apa dia Suara Belia ni? Suara Belia adalah kita akan bawakan suara-suara mereka yang berjaya dalam bidang mereka ni kan. Jadi mereka akan menceritakan tentang sebersikit pengalaman tentang apa yang menjadikan diri mereka berjaya pada dulu sampailah sekarang. Okay? So banyak tetamu-tetamu yang kita akan panggil dalam Suara Belia ni. Memang very very exciting. Dan saya sendiri memang tak sabar nak menemu bual mereka ni, nak tahu tentang cerita-cerita mereka dalam Suara Belia. Dan Suara Belia ni sebenarnya kita nak mempromosikan sempena dengan Hari Belia Negara yang akan berlangsung pada 13 dan juga 15 Jun ini. Jadi make sure anda kena support Hari Belia Negara. Okay? Baik, untuk episod ni kan, sebenarnya berdebar sikit lah. Sebab kan cerita dia zaman saya sekolah dulu. Kalau layan lagu dia ni kira cool lah. Zaman saya sekolah dulu kan dia ada dua kategori. Satu cool, satu budak-budak yang macam a bit skema, something like that. Siapa yang cool ni dia kena layan lagu macam kalau international punya band, Oasis, apa lagi, Weezer, Green Day during my time lah kan. Kalau local band kena layan lagu dia ni. Okay, itu yang pertama guest kita. Guest kita yang kedua pula, dia ni dia punya baju-baju dia memang you guys kena check out. Baju-baju dia memang cool. Siapa yang minat music, yang minat motorbike, apa lagi, benda-benda yang hipster lah, budak-budak muda zaman sekarang ni perlu dapatkan baju mereka ni. Okay, saya nak memperkenalkan guest kita yang pertama. Tapi saya nak dia nyanyi sikit lagu dia, boleh tak? Kalau korang familiar lagu ni kan, kalau saya sebut nama tajuk dia je, mesti korang boleh tahu dah siapa guest kita ni kan, vokalis ni. Tajuk lagunya saya bagi satu, Girl Friday. Silakan. Ain't that hard to live alone, ain't that far to be from home, 'cause gravity could never pull me down. And again, it's me and myself and I. It's me, myself and I. Follow me. Ya, tepukan untuk Ahmad. Dia fikir pasal lagu Girl Friday macam mana. Rapper tu dah panjang kan? Dah panjang kan? Dah panjang. Alamak. Asyik kalau bagi Viopipe tadi dah lain pula. Bukan menyanyi kan? Kena panggil violin. Ahmad, welcome to the show, man. Assalamualaikum, yes. Okay, ini dia guest kita yang pertama. Dan guest kita yang kedua yang saya bagi tahu tadi, saya nak memperkenalkan diri dia. Sebab saya takut sebut nama brand dia nanti kan. Akan salah sebut. Nanti kan tak dapat t-shirt. Dia janji nak bagi saya t-shirt tadi. Kenalkan namanya siapa? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Marus Azwan. Saya merupakan Creative Director dan brand owner untuk Tagu Arwah. So basically Tagu Arwah ni adalah clothing brand berasal dari Malaysia. So usia kita tahun ni dah 11 tahun dah. 11 tahun dalam ni kan? Tapi still okay lah. Still okay. Ni baju yang Tagua tu ya betul. Ni sama juga Ahmad pakai. Sama macam Ahmad. Suka pakai baju. Ahmad dia punya ambassador lah. Kenapa tak bagi saya host?
Ada. Ada lepas ni? Banyak, cukup semua. Again, selamat datang ke Suara Belia. Inilah dia kedua guest kita pada hari ini. Diorang ni orang yang kita berjaya lah dalam bidang mereka. Ahmad siapa tak kenal, okay? So, kita nak mulakan kita punya Suara Belia ni. Saya nak tanya soalan yang pertama. Yes. Okay, boleh tak Ahmad since orang memang kenal Ahmad as a vocalist Butterfingers. Lama-lama lah. Orang lama-lama. Orang sekarang pun tahu juga. Gen Z tak. Recently you main TikTok semua orang kenal kot, Ahmad. Baru nak mengenali kot. Okay, to those yang mungkin lah yang baru mengenali, Old timer dah kenal lah kan. Yang baru mengenali Ahmad ni, orang kenal dia sebagai seorang penyanyi ataupun vokalis kumpulan Butterfingers. Tapi tu yang kita tahu. Sebenarnya ada lagi cerita pasal Ahmad ni yang mungkin anda tak tahu, yang kita nak Ahmad sharekan sedikit kepada kita punya penonton dalam Suara Belia ni. Siapa dia Ahmad ni? Selain daripada saya masa mula-mula saya menganggap diri saya sebagai seorang violinis. Sebab saya mengambil kelas, lesson. Lepas tu saya habiskan assembly grade 8. Saya ingat saya nak masuk orkestra. Tiba-tiba ada band masuk. Saya jumpa dengan kawan saya, rakan saya Lock. Dia ada mencetuskan apa mission atau vision untuk mengeluarkan lagu-lagu sendiri lah. I see. So melainkan tu saya pun menjadi seorang actuary di Canada. Saya bekerja di actuary di Canada di bidang pension, di bidang insurance, housing, mortgage, semua risk calculations lah. So saya ni banyak facet minat sebenarnya. I see. Sekarang minat baru saya main Lego sekarang. Sekarang Lego pula. Kreatif ya. Tu benda-benda kan. I see. Yeah. Okay, tadi kalau kita back balik awal-awal tadi Ahmad kata dia minat main violin. Saya pun do some research. Ahmad memang start daripada muda memang bermain violin ataupun biola. Siapa yang inspired you? Inspired saya cikgu saya. Sebab cikgu saya Cikgu Johari. Dia Filipino, dia bukan Filipino tapi dia Filipino Malaysian. Tapi cara dia mengajar violin, sebab violin ni instrumen yang sangat susah nak belajar. Sebab setahun nak main tu, nak gesek tu kena pegang violin, kena pegang bow. Susah dah nak main Tweak a Little Star pun tak boleh. Macam piano ni senang je. Tengok dia punya key boleh main. Terus serta-merta dah boleh main lagu. Tapi dengan biola ni dia susah. So nak menanam minat kan ni susah. Banyak berjenaka, buat joke banyak, dia sambil lewa. So saya rasa tak stres. Masa saya minat saya sebab cikgu tu. I see. Oh, minat main because of sebab cikgu dia banyak buat joke. Dia buat joke, dia tak serius sangat. Tak ada macam, kalau macam ada masalah sikit tak apalah, dia buat kelakar sikit. Kadang-kadang tu cikgu ni sebenarnya kadang-kadang yang hebat. Macam saya pernah mengajar anak saya violin tapi saya ni macam orang old school. Saya macam serius sangat. Terus dia hilang minat. So saya pun fikir balik macam ni susah ni. Nak mengajar tu satu benda hal, nak bermain tu satu hal. Faham lah. Maknanya main stoleng. Sekarang tu lain. Maknanya kan kalau teaching is different and also mastering a skill is different. I see. So I was like few levels up. Susah nak get back to macam mana diorang nak faham language diorang lah. So daripada belajar main violin tu, daripada cikgu yang cool tu lah membuatkan Ahmad minat dalam bidang muzik ni lah. Lepas tu dia dah start belajar lagu, lagu-lagu yang lagi susah, lagi challenging kan. Itu minat dia. Lepas tu lagu-lagu klasik, composer semua saya terus minat. I see. Sebab abang saya, kakak saya main instrumen. Itu dia punya rules kat rumah, kena ambil satu instrumen. So abang saya ambil gitar, kakak saya dia main piano. So saya pun macam nak instrumen apa saya nak main kan. Terus saya nampak kat dinding ada macam instrumen kecil macam gitar, tapi gitar kecil. So macam lawa ni. Tapi saya tak tahu berapa susahnya nak main lagu instrumen ni. Tapi dah terlambat, dah belilah violin, paksalah. Ayah saya macam dah beli dah, kena belajar. Tak apalah, belajar lah. Itu zaman sekarang tu macam tu lah. Kita jadi budak kecil terpaksa redah. Sekarang budak-budak zaman sekarang ni Allah, banyak pilihan, banyak karena, tak apalah. Nak tengok YouTube lah dulu, nak buat ni lah dulu. Banyak distractions. Bagi saya tu dia punya fokus, dia punya key point lah. Macam mana you get good at a skill kan, is kurangkan distraction, kurangkan minat, fokus. Okay, sekejap. Ada satu cerita kan yang recently filem baru keluar, filem Babah. Yes. Yang Chi Razali berlakon tu. Drama Chi Razali tu Weji kan, drama Weji kan. So dalam cerita tu masa kecil kan yang ada satu scene tu, masa kecil tu anak Chi dalam cerita tu dia main piano. Okay, kalau kita tengok cerita tu nampak Chi ni as a father dia memang push
Dia paksa anak dia. Nampak macam anak dia tak minat. Anak dia sebenarnya nak keluar, nak pergi main, nak pergi konsert, nak lepak dengan kawan. Tapi Chi ni paksa, you kena main piano. End up dalam cerita tu tak tahulah pula ending dia jadi seorang pioneer ke tak. Tapi macam your case kan, your case masa kecil tu ada tak kena sebab case macam you ada separa, ada macam you to it lah. macam you memang end up jadi juga dalam bidang muzik kan, tapi kena paksa tak? Dia kena paksa masa awal-awal. Macam dia kena give some time. Kena buat setengah jam. Dia kena ada disiplin tu nak mumpuk disiplin tu. Memang budak kecil memang tak ada kan. Memang harap parent yang kasih ni. Tapi taklah keterlampauan. Macam pernah masa kat Canada, anak saya dia ada kawan dia mak dia memang nak katakan tiger mom kan. Memang asah anak dia, paksa main piano semua. Memang hebat. Memang dia main piano, tapi usia 15 tahun dia cakap, mama saya tak nak main piano dah. Dah tak minat. Ni minat awak bukan minat saya. So dia ada macam that fine line between inspiring and forcing. Tapi dia kena force sikit. Sebab kalau nak kasih full realm to the child to choose, to pilih, susah. Dia akan nak do YouTube lah, nak buat benda lain. Tak ada motivation. Betul. Dia kena motivate juga. I see. Macam your case mula-mula kena bapak saya macam tu. Suruh dulu. Then minat tu comes later. Juga. Because of that teacher yang cool tu. Teacher yang cool tu macam bapak saya macam, you kena ambil instrumen. Lah baiklah, kena lah bapak, okey lah. Lepas tu bapak saya ni dia ada satu habit juga. Kadang-kadang dia balik kerja, dia macam nak dengar lagu-lagu Melayu. Dia adalah buku dia. Ni main ni. Dulu saya menangis. Saya macam bosan. Macam lagu bosannya lagu Melayu. Simple. Sebab senang sangat. So klasikal dia banyak barok, Bach dia banyak skill-skill kan. Tapi kalau main lagu Melayu dia macam mendayu, dia macam perlahan-lahan. Saya muda masa tu. Berapa? 7-8 tahun. Saya macam tak faham. Bapak saya dia suka main-main lagu macam tu, rasa sayang apa kan. Saya bosan. Klasiknya ni lah. Tapi dia cakap main-main lah. Lepas dah habis dia dah tidur kat rocking chair dia. Habis lah saya boleh main lagu-lagu lain. Itu benda yang orang tak tahulah sebenarnya. Sebenarnya cerita ni saya tak pernah ceritakan orang kan. Ya, khas untuk saya banyak cerita sebenarnya. Orang tak tanya, itulah masalah. Betul tak? Betul. Kan? Okay, dalam Suara Belia ni kena cerita panjang kan ni. Dia selalu cerita pasal cikgu dia tu, tapi dia tak cerita lah cikgu dia tu funny. I see. Siapa nama cikgu tu? Cikgu Johari. Dia ingat. Maknanya memang betul lah cikgu tu. Betul. Bagi dia. Kau ingat nama cikgu tu? Saya banyak cikgu. Cikgu matematik pun saya ada. Cikgu Ridwan, the late Cikgu Ridwan. Dia pernah, he passed away. Tapi dia pun inspire saya masa nak buat matematik. Trigonometry, saya minat. Sebab dia masa dia sign buku latihan, dia ada banyak mencarut. Cool lah. Cool. Best lah cikgu ni. Mencarut. Biasa. Padahal semua tak nak lah buat silap sampai dia mencarut. Tapi nak buat sampai terbaik lah. Bad tu. Rambut panjang. Memang rockers lah cikgu ni. Hebat tapi pandai. Tapi cara dia memberi inspirasi kepada budak-budak zaman aku lah sama lah. Yes. School of Rock. School of Rock. School of Rock kan. Memang the language and the frequency is the same. And he came down to a different frequency of level, joked around, kadang-kadang joke pasal perempuan semua. Itu apa kat belakang tu? Tak ada cik. Benda macam tu lah. Tak ada macam strict. Itu satu segue tadi. Alright. Okay, tu cerita pasal Ahmed. Ahmed memang betul lah. Betul lah kan Ahmed? Betul dia banyak. Kita tengok dekat TV tu, dia macam cool macam tak banyak cakap. Rupanya depan-depan orang tak boleh tanya. Sebab orang tak pernah tanya. Cerita dia jangan kena tanya. Jangan don't assume. Okay, tu cerita pasal Ahmed. Let's go. Kita tanya pasal kita punya Mr. Tagua sekarang ni. Mores kan? Macam mana you boleh start? Macam namanya daripada kecil, masa you remaja, you memang ada vision ke satu hari you nak buat baju sendiri? Tak. Mesti tak. Saya tak. Siapa you sebelum you ada brand ni? Senang cerita. Okay. Macam mana pelibatan saya ke dalam fashion industry ni kan? Sebenarnya saya bermula sebagai videographer, fashion videographer. Kalau lagi awal saya fotografer. Saya start dari fotografi ke videografi. Videografi ni timeline panjang sikit. Kemudian saya somehow pernah sempat jadi assistant director dan co-director untuk TV program. Dan selepas tu baru saya aktif sebagai creative director lah, fashion designer. Tapi saya suka panggil diri saya sebagai creative director lah. Sebab peranan tu lebih wide, bukannya fokus kepada pembuatan baju tu je. Jadi saya fikir aktif tu dalam masa 5 tahun lepas lah yang betul-betul aktifnya dalam fashion industry ni. Since kita
dapat invitation di Kuala Lumpur Fashion Week. So daripada situ contribution tu lebih luas lah. Tapi kalau nak cerita childhood tu biasa orang kampung je. Saya lahir di Keramat AU3 Kuala Lumpur tapi membesar di Melaka. Saya fikir masa tu umur 6 tahun parent dah pindah ke Melaka. Jadi saya sekolah besar semua kat Melaka lah, kampung pun kat Melaka. Dia macam Ahmad orang Melaka juga. Tapi dia tak membesar kat Melaka. Macam saya memang anak jati Melaka lah kalau nak cerita. Tak membesar. Tak membesar. So gitulah, tak pernah terfikir nak ke arah kreatif ke apa ke. Kita memang orang kampung kan. Kita tak ada family yang macam tu pun. Nak terfikir ke arah tu pun tak ada. Tapi kalau So macam mana daripada fotografer, videografer, tiba-tiba jadi founder baju pula? Macam mana? Mulanya di awal dah ada, di U14 kita dah ada. Cuma masa tu dia lebih kepada passion project lah. Lebih pada macam orang kata creative freedom tu. So masa kita nak buat tu, dulu ni banyak benda yang klien tak nak. Jadi benda yang kita nak buat tu kita sumbat lah kat kita punya sendiri. Kita lah klien dia. Dia idea macam tu lah dulu. Tapi lama-lama zaman tu pun berubah, orang boleh terima lah. Dan bila lama-lama semakin ada demand cara kita tu, kita nampak yang macam ni peluang. Ni peluang. Orang dah bagi peluang. Jadi kita nampak ni pun satu cara kita nak cabar diri lah. Tapi dari segi asas tu dia sama je dalam fashion dengan fotografi ni kan. Composition, silhouette dengan detailing tu. Dalam pembuatan baju tu pun itu penting lah. Sebab dia sebenarnya involve dengan creativity kan. Betul. Kan? Orang yang dalam bidang kreatif ni dia memang betul. Dia sebenarnya dia boleh pergi banyak lah sebenarnya. Tapi kalau kecil saya memang ke arah muzik lah. Nak membesar tu ada dua je cita-cita saya nak jadi. Yang lain tu cita-cita budak-budak lah kan. Bila tanya mesti berubah je, doktor, bomber apa semua lah. Polis. Kalau kreatif tu dua je saya rasa. Sekolah rendah tu saya nak jadi kartunis. Saya melukis. Saya ada buku biasa, buku latihan biasa saya buat situ. Tapi bila suka mendengar tu dah tahu muzik sikit, tengok abang punya lagu-lagu tu. Dia membesar dengan Nirvana, Butterfingers. So kita terinspirasi untuk macam tu lah. Nak jadi penyanyi kan, nak jadi Cik Ahmad kan, nak jadi rockstar tu. Faham muzik tu tak faham lah. Memang tak faham. Tapi persona tu kita nak. Kita nak buat, nak jadi macam tu kan. Kita pula left-handed. Tengok Kurt macam tu kan. Dia macam konon-konon sama lah. Small little things kan. Betul. Saya tadi tu dia kata pasal cita-cita tu. Saya nak tanya Ahmad lah. Ahmad kita tahu kan, I buat kita minat Ahmad kan. Bila dia caw sekejap from Butterfinger tu because masa pergi Canada tu. Yes. Okay, then you buat apa tu? Kopdang you lah bagian numbers lah, something to Yes. numbers. Masa kecil-kecil, cita-cita you sebenarnya jadi apa, Ahmad? Saya cita-cita sebenarnya daripada mak saya cakap saya suka tengok map. Saya suka tengok map macam map atlas. Saya suka cari macam where places are kan. Dia ingat saya jadi topographer. So saya minat macam map. Saya suka tengok terrain, counter semua. Saya suka tengok legend maps kan. Tu minat saya dulu. Tapi tiba-tiba saya minat matematik. Tengok macam takkanlah nak jadi engineer. Actually apa ni? Ni Perangai pula gila. benda lain kan. Dia reason dia senang je pasal cikgu dia je. Betul. Cikgu mat dia. Cikgu tu yang memang Oh, cikgu matematik tu cool. You terus minat matematik. Cikgu maki-maki tu cikgu mat dah lah. kan dulu kat zaman sekolah rendah tak ada minat. Kurang minat. Dia sekolah menengah, dia algebra tu terus. Wow, apa ni? Unknown X, X, Y. Terus macam, best kan benda ni. Lepas tu dia macam formula, macam language lah, language. So saya language tu saya kurang. Saya bab baca pun sebenarnya saya kurang membaca sebab saya ni macam ada ADD sikit. Kadang-kadang baca dia skip words kan. Terus nak duduk macam rasa macam 10 tahun duduk kan. Tu ADD ADD sikit. Aku pun tak boleh tengok number. Aku tak boleh macam tu. Tak kira look at numbers. What's that? Sama. Kita orang yang dalam bidang kita tak boleh tengok nombor. Sebab tu cakap dia genius. Dia dalam creative industry tapi dia genius math. Dia minat maths kan. Maths rumusan. So dia Einstein kot. Kalau nak expand, nak buat karangan tak minat. Tapi I like to rumuskan.
I to shorten, make things singkat lah. So tu memang you dah macam masa you minat matematik tu you dah nampak your future I'm going to do this. Tak, Ke yelah. tak? And then I had my father telling me kena jadi engineer. Itulah. Dia selalu macam banyak external forces kan. Orang yang nak suruh buat ni, suruh buat tu. You kena navigate kan. Apa nak buat apa kan. Tu kesukaran lah. Jadi seorang belia kan. Belia. So macam mana daripada macam tu tiba-tiba jadi penyanyi pula? Itu buat band pula? Bukan saya menyanyi. Saya masa mula-mula menyanyi, saya tingkatan 3. Saya masuk club music. Lepas tu ada kawan saya cakap, nak menyanyi? Oh, tak tahu. Pergilah jamming, nyanyilah lagu Winds of Change kan. Tak ada skill. Tapi tak tahu, mungkin sebab saya dah biasa dengan violin, saya dah pitch saya dah boleh fikir pasal note tu dalam kepala kan. Lepas tu, salah Nirvana dia banyak berjerit kan. Antak lah kan. Janji dia kuat, bingit, bising. Cukup lah puas hati. Daripada sana lah dia mula. Mana ada, dia tersengaja sebenarnya. Secara tak sengaja. Dia tak sengaja. Semua rasanya dalam hidup dia, kadang memang you can plan, tapi God will ruin your plans lah kan. Betul tak? Maknanya you bukan macam daripada kecil, I memang akan jadi engineer. Tak ada. Sampai Lock tu, dia tu daripada dulu dia tahu dia nak jadi rockstar. Masa kenal kat sekolah. Lock tu yang saya memang terkagum lah dengan dia punya minat, dengan dedikasi dia kat sekolah dia tu. Macam masa dia buat lagu sendiri, macam, tak terfikir nak buat lagu sendiri. Mak ni bila buat, bagus sendiri. Itu yang saya macam, kagum juga dengan Lock. Kita berkawan, jadi kawan baik. I see. Yes. Banyak lagi nak sembang dengan Emmet ni. Lepas tu kita nak tahu juga pasal baju-baju Tagua lepas ni. Tapi apa kata kita break kejap Boleh Emmet Boleh? Kita minum kopi dulu. Kan? Sembang Emmet. Lepas ni lagi banyak kita nak rungkaikan tentang siapa dia Emmet dan juga Tagua kita. Tunggu dalam Suara Belia. Anda masih lagi menonton Suara Belia. Nak test suara Emmet. Emmet kata dia pun minat buat voice over. Ni baru cuba try Emmet. Okay. Suara Belia. Suara Belia. Habis aku lepas ni. Telefon saya di tercita. Hari Belia Negara. Hari Belia Negara. Kalau more happy? Hari Belia Negara. Okay, yang part ni cut. Nanti saya hilang job. Okay, kita nak sambung kita punya podcast Suara Belia Negara kan. Kali ni kita nak bawa deep lagi lah sebab rasa semua belia-belia kat luar sana patut tahu cerita tentang anda ni kan. Macam mana Emmet daripada muda kan, and then ada band sendiri, and then pernah pergi ke Canada, kerja here, struggle here and there, sampailah sekarang masih lagi orang kenal Emmet. And then termasuk dengan cerita bonus juga kan, daripada seorang fotografer, videografer, dan ada business clothing sendiri. Ada tanya dengan you dulu. Okay. Sebab sekarang ni saya perasan, especially dengan kemunculan social media lah kan, kita banyak tengok semua orang nak jadi founder. Kan, founder produk lah kan, jual kopi lah, jual baju lah, jual kosmetik lah, makeup, everything. And ada pula cakap, alah tak payah sama belajar pun kan. Sekarang dah ada social media pun dia dah boleh. Even dah ada social media pun dah jadi penyanyi dah. Dulu dosa saya think nak jadi macam Emmet ni, it's not easy kan. Yalah, you kena go through record labels. Nak keluar TV, everything. Because I'm from TV, I still remember kan. Nak keluar TV ni orang kena beratur, audition, everything. Sama juga nak jadi founder zaman dulu kan, macam mana pun susah. But now sampai orang kata, alah ada social media senang. Semua benda senang. So I nak tanya you lah, maybe you boleh share your journey. Is it hard ataupun mudah je sebenarnya jadi seorang founder ataupun nak keluarkan brand sendiri? Mestilah tak sebenarnya. Rasa tu memukan orang je sebenarnya. Nak tunjukkan apa. Saya rasa itu method yang founder ni buat sebagai marketing. Dia tunjukkan yang diorang berjaya dengan cara yang macam mana. Mungkin itu hanya method je lah sebenarnya. Tapi bagi saya untuk berjaya tu, education tu penting. Tak semestinya di sekolah. Tapi selepas tu kita banyak yang kita perlukan lah sebenarnya. Macam kat sekolah pun saya belajar sains. Bila lepas SPM pun kita ke sport science. So tak ada pelibatan ke kreatif langsung. Jadi bila kita ke kreatif tu sentiasa hari baru belajar benda baru lah. Jadi pelajaran tu tak pernah terhenti. Saya belajar sampai sekarang. Kalau rasa belajar tak penting, rasanya tak lama lah tu.
Kita pun tak tahu social media ni berapa lama. Betul. Apa yang korang berjaya ni kita tak tahu berapa lama bertahan. Sebab kita tengok daripada COVID naik YouTube. Selepas setahun 2 tahun naik TikTok. Sekarang kita tahu apa lagi. So maksudnya timeline diorang tak lama. Pendek je kan. Sebelum COVID tak ada sangat benda macam ni. Maksudnya dalam 10 tahun banyak benda yang berubah. Jadi kalau tak ada ilmu tu rasanya Sangat penting. betul. Tapi orang kata tak ada ilmu pun boleh je buat jual produk kan. Just post, buat menari here and there, pakai baju here and there, jual, laku untung. Dah lah sekarang ada dengan AI teknologi lah, ChatGPT lah apa kan. So you as someone yang own business, clothing business yang orang kenal pula tu kan. Betul ke? Tak perlu, senang ke sekarang ni nak buat business? Depends. Saya tak pernah fikir ke arah diorang tu lah macam mana diorang berjaya. Tapi saya tak anggap kalau itu berjaya itu adalah sebuah kejayaan sebenarnya. Kita adalah berjaya tu bila kita boleh sustain benda tu dengan lebih lama. Kebanyakan funder ni kita tahu berapa tahun je dia tahan. Pasal ada masalah kewangan. Betul kan. Jadi kalau funder tu berjaya buktikan yang dia sustain 20-30 tahun, maksudnya diorang betul. Kita tak cakap diorang salah, tapi for now kita tak nampak ada proven yang tanpa education tu diorang berjaya sebenarnya. Mungkin dia tak belajar benda tu dekat sekolah, tapi selepas tu dia belajar dengan mentor yang betul. Tengok segi. Betul. Dia macam vocational sikit lah. Dia ada macam textbook education, lepas tu dia ada on the job, lepas tu ada vocational, ada mentorship tu penting lah, mentorship. Kena cari orang yang memang you look up tu. Maksudnya kena tanya lah macam ni menjadi hebat, apa your tips for success, mentality. Dia sebenarnya dia growth mindset ni. Betul. Kalau tak ada growth mindset ni susah. Betul. Dia jangan macam kena tunggu orang sampai kena belajar. Dia kena kalau ada minat kena keluar kan. Keluar cari minat tu. Mungkin sistem education pun kena adapt jugalah sebenarnya. Kita dah boleh ajar syllabus tentang social media ni dekat sekolah. Macam mana nak buat business online ni, macam mana nak gunakan platform social media ni, macam mana nak komen, macam mana nak gunakan shop, marketplace tu semua. Ethics in social media kan. So, benda tu pun penting. Cari seorang yang berjaya tu, buat blueprint dia dan ajar di sekolah. Betul. Masing dah kena terima yang zaman tu berubah kan. Betul lah. Mungkin for next 5 years lain juga. Betul. I nak tanya you, Matt. Orang nampak you kan? Yelah dengan as a vocalist, ada band sendiri, and pernah pula kerja kat Canada. Macam wah, bestnya dia punya live ni kan. Daripada muda dulu pernah keluar TV, ada konsert sendiri. Lepas tu kerja pun best kan. So orang nampak you macam I nak jadi macam Matt lah. Bestnya jadi macam ni. But you yourself, ada tak something yang you nak share kepada kita punya penonton, you punya moment yang you takkan boleh lupa, moment yang you struggle kan? Ada tak yang your lowest point in your life yang you takkan boleh lupa? Lowest point, banyak lowest point. Jangan nangis. Dia banyak lowest point. Dia ni cool. Tapi sebenarnya lowest points ni akan carve your character lah kot. So macam tak nak cerita lowest point tu, nanti kan masuk topik lain lah kot. Tapi for example kita masuk topik saya study lah. Saya tak pass exam. Dah 3 kali saya study, tak pass. Tapi saya cuba study cari lain lah, macam mathematics lah. Tapi last kali keempat saya bypass. Sebab saya I kind of keep changing my strategies lah, my studying strategies, time management semua kan. So macam tu lah, that's probably low point lah. Sebab every time you ambil exam, you kena buang 200 jam nak study. Sebab dia punya nak get to the syllabus is like 200 hours lah. So you feel like you've lost 200 hours per sitting lah. So that's probably a low point. But it's kind of like a nerdy low point kan. You're asking about life itself kan. So dalam band you tu, In the band cool je. Pernah ke ada problems and band maybe financial woes lah in music. Because music ni Kreatif semua macam tu lah. memang Kreatif semua. financial woes. Macam you feel like you invested so much time in it and you feel macam what's my return kan. ROI tak ada macam. Tapi tu lah, that's the key dengan arts lah. It's like it's not money making engine. It's for the love of art lah, and the reason for doing it lah. So at first it's seronok lah, macam you get the fame, you get the popularity, people know you. But at the end of it, you go like, wah, tak ada lah, ROI tak tinggi sangat kan.
Kan shows you can't really ask as much. It's a gig economy susah lah. So on the monetary side, it's kind of shady. Now it's kind of improved lah over time. But when we were at our peak, it was kind of bad lah. I see. Macam you pula, Boris? Yeah. Ada tak? Since sepanjang you buat business ni, adalah satu time yang maybe you macam ingat, you akan ingat sebenarnya, oh ni hari yang aku tak boleh lupa kan. This is my lowest point in my life sepanjang you buat business. Ada tak? Banyak sebenarnya. Tapi kalau rasanya yang semua orang boleh relate adalah COVID lah. Lockdown kan. So memang perubahan bubble lah sebenarnya. Macam production pun dia akan effect. Semua lah. Dia siapa yang okay sebelum COVID tu, dia selepas COVID dia akan terbalik lah. Siapa yang tak okay ataupun biasa-biasa je sebelum COVID tu, dia biasanya akan grow selepas COVID. Rasanya bubble tu dia bertukar sebenarnya. Ada perkara yang bertukar. Contoh. Bila COVID datang, kita yang okay ni, kita rasa okay ni time kita cuti. Nanti bila dah boleh bekerja, kita kerja je macam biasa. Tapi bila masa dah boleh bekerja tu, kita zaman tu dah lain. Method tu dah lain. Tapi siapa yang nothing tulus masa tu, dia akan gunakan masa COVID tu dengan cara yang baru lah. Dia akan cuba belajar benda baru. Contoh online business. Siapa yang boleh adapt benda-benda baru masa tu, dia adalah orang yang besar sekarang ni. Betul. Pernah rasa nak give up, Ahmad? Banyak kali. Hari-hari. Ahmad pernah rasa nak give up? Hari-hari. Rasa give up. Hari-hari? Kadang-kadang. Apa tu? Kenapa? Kadang-kadang second guess yourself lah. You ingat macam maybe I need to do something else ke apa kan. But I usually kind of have some support lah. I have a support system. Some of the people around me, people close around me, they tell me otherwise lah. Oh, you should be doing this. They kind of help facilitate what your mission is lah. Music. Because banyak kali saya rasa macam dinosaur. Macam nak tulis lagu baru, macam siapa nak dengar ni kan. Budak-budak muda zaman sekarang apa dengar rock sangat kan. Ada? Mungkin small niche lah. So rasa macam tu lah. Macam what's the point lah ni. Baik pakai time untuk benda-benda lain. So sometimes it does happen lah. So recently we wrote a song, a friend of mine, 6 minit. Dia macam Bohemian Rhapsody. Dia lama, dia 3 part. Ada 3 part. Tapi saya dengar macam, siapa nak dengar ni? Orang boleh bersabar ke dengan Ya. Betul tak? Orang nak cepat sekarang orang nak cepat. So the content was slow. The build was slow. The instrumentation, it was a nice overture, I call it. I still haven't released it yet. Sebab tak tahu macam bila nak release. Macam tu lah. Masa you dulu kan, masa you buat band, zaman dulu, even time you bekerja, I rasa mesti pernah kena reject, betul tak? Pernah? Yes. Kan? Rejection dari segi lagu you lah, show ke apa kan. So how you overcome benda tu? Rejection is just ignore it lah. Just take it as a bad day. Go to sleep. So dulu saya ada skill. Skill saya satu, kalau macam bad day, balik terus boleh tidur. Macam tak boleh ni, aku nak tidur, aku nak lepak. Aku bangun, aku okay. Dulu okay. Sekarang masalah sebab lepas pandemik kan. Lepas COVID ada isu-isu lain lah kepala. Dia tak boleh tidur. tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Masalah tak boleh tidur. Tapi dulu macam tu lah. Maknanya bila ada problems, balik tidur. Tidur. Balik tidur. Kalau macam pukul 4 ke apa kan, macam okay, aku nak tidur pukul 6. Tak tahu, tengok pukul berapa aku bangun. Tidur je. Macam shut down. Betul. Macam dalam business lah. Bad business, write off. Just write off. You cannot take it back. There's no value to it. You just kind of reassess kan. Sebab ada certain people bila ada problems, time tidur pun dia teringat sampai ada mimpi kan. So that's what I learned during the pandemic was managing your mind, your body and the expectations lah, the stress. So masa bekerja kat Canada, saya high stress, high anxiety, tapi saya tak sedar. Sini memang kerja 50 jam seminggu kan. Kerja daripada pukul 8 sampai pukul 10 malam. Saya tak sedar. Saya macam rasa muda. Macam okay, boleh kerja. Layanlah kerja. Dia nak reach deadline semua gila. Tapi lama-lama dia macam it does something to you lah. It takes a toll lah. You get burn out. Burn out. Macam you pula ni, Maurice, you punya business clothing kan. Pernah tak orang macam Reject. Sekarang lagi lah zaman social media senang kan. Tapi zaman kita dulu kalau nak kutuk Butterfingers ni susah.
Kan macam mana ada source kan. Dulu saya rasa ada lah masa saya kerja masa kat TV3 dulu kan. Dia adalah satu website dia. Bawah tu dia ada ruangan komen. You boleh lah kecam juga kan. Tapi benda tu tak adalah macam sekarang kan. It's very easy kan. You tak suka embed, you blast kat Twitter. Kan those days tak ada kan. Macam you sekarang kalau buat bisnes, tiba-tiba pernah tak orang komen, baju ni tak apa-apa lah, ditiru lah apa. Pernah tak dapat that kind of kutukan atau kritikan? Pernah, tapi dia tak serius sangat sebab dia tak banyak. Jadi kita tak tahu kalau banyak tu macam mana kita hadap lah. Tapi kalau setakat sekarang ni, sujung hemat, balik tidur je. Sebab benda tu adalah proses yang biasa je. Kita kena tahu angle mana kita nak tengok benda tu. Sebab kalau kita tengok angle tu, memang kita bersalah dalam isu tu. Kita memang keluarkan produk yang teruk, kita belajar satu benda. Tapi kalau kita tengok dari satu angle lagi, kalau macam yang kita cakap zaman sekarang ni senang nak komen. Maknanya boleh siapa-siapa je komen. So belum tentu orang yang komen tu faham dan suka pun kita. Mungkin dia haters je. And don't take it seriously lah. Dia macam sticks and stones may break my bones but words will never hurt me. Macam tu. Mungkin dia memang nak drop kita punya motivation je. Itu je. Kita tak kenal dia. Selalunya fake account macam ni. I see. Bukannya orang yang betul pun. Kadang dia punya review tu pun tak tepat pun. Cakap macam ni tak ada bukti, tak ada gambar. Cakap baju problem apa, tak ada gambar. So kita tak tahu benda tu problem. Kadang-kadang pernah cakap design tak best. Tapi itu semua pendapat kan. It's macam music. Betul? Tak ada no right, no wrong. Betul. Cantik. Something is maybe taste. It's a very subjective lah. Something is tasteful, not tasteful, but it's subjective lah kan. Betul tak? But how you train yourself? Macam, yelah kan, orang kata selalu orang cakap artis ni, founder ni, sampai hati dia batu tau. Dia ada satu shield. Orang cakap apa je boleh ni kan. Tapi macam ni, ada tak teknik? Macam mana you nak ada that shield tu? Because you don't let that define you as a person. Betul. Because you are, as a person, you are already defined. You don't make your music, I am music, I am my music. Like, so kalau you kecam the music, you kecam me. So your identity is not tied to your love for music or for design, but your identity is already safe. So that's why you're not affected lah. Betul lah. That's how it is lah. Betul. So all about identity lah. So dia tak attack your identity lah. I see. Kita kena dividekan jugalah consumer ni macam mana. Adakah dia betul-betul pengguna produk kita ataupun dia tidak. So kalau dia ni memang pengguna regular, so maknanya dia punya pendapat tu kita kena ambil berat lah. Tapi kalau dia setakat stranger, tak membeli ataupun tak consume pun, so maknanya dia sekadar pendapat je. Dia cuba untuk kita macam kau kena macam ni, kau kena macam tu, kau kena macam ni, kau kena macam tu. In the end kita yang tahu kita nak ke mana sebenarnya. Apa you punya komen dekat those, especially sekarang zaman social media kan, budak-budak muda belia ni, bila kena kecam sikit kan, macam founder orang kutuk sikit produk, dia pun balas balik. Faham kau? Dia pun balas. Sama lah macam kalau yalah in terms of kita kan, dalam bidang entertainment kan, alah nyanyi contohlah alah Ahmad dah tua, tak payah nak nyanyi lagi. Lepas tu Ahmad pun reply balik komen, kau pal, something like that. So apa you punya, kita dah masuk rabbit hole lah tu kan. Itu kan macam layan perasaan yang memang tak penting. Dia kena macam kena jawab tanpa perasaan. Kalau macam tak suka, kalau macam kadang-kadang macam saya tak suka show ni sebab mungkin bunyi gitar kuat sangat ke, bunyi gitar tak dengar ke, mix dia tak bagus ke, at least boleh jawab, okay lah, tak apalah, kita akan fikirkan, kita akan improve. Okay, thank you for your comments, this is good. Tak ada, it just becomes like that lah. It doesn't become like another attack. Just take it macam take away lah kan, benda-benda yang boleh improve kan. I see. Itu je. Tapi kalau you make it personal, susah lah. Betul. Kan sebab sekarang ramai kan. Tua. Betul tak? Ambil personal semua, nak jawab balik semua. Rasa syllabus tu boleh ajar kat sekolah lah. Sekolah kan. So tadi dia pun cakap kan, sekolah kena ada benda ni kan. Supaya kita tahu, kita tak boleh cakap benda tu dekat komen sama macam kita cakap depan muka orang tu. Kalau kita tak berani cakap depan muka orang tu, maknanya kita tak boleh komen benda tu. Itulah masalah Avatar. Dia macam ada orang kat belakang tu, tapi tak tahu siapa. Tak ada muka. Dia macam lain kalau nak betul. Dengan kutu orang yang who's online lah. Biasa warrior ni memang dia ada ethics lah, personal ethics kan. Manus, you are kan. Dia lain sikit. Betul. Dia tak sama pun dengan apa yang dia tulis sebenarnya kadang-kadang. Tak sama. Ada tak orang yang ajar you benda-benda ni? Macam ethics of how nak deal dengan customer,
macam mana cara you nak handle rejection dengan you punya fan? Ada ke you pernah belajar daripada dulu? Mungkin you belajar from your experience. As in school, either religious studies, maybe apa business ethics. Tapi other than that, it's just how to navigate dengan your friends lah kan. What to say, what not to say kan. Kadang-kadang macam dengan kawan nak joke dengan kawan, tiba-tiba joke kasar sangat. Kita tahu, oh, okay, ini kasar sangat. Tak boleh, ni ethics lah. Macam tu lah. I mean, I try to kind of get to it. It's not exactly the same, but I hope you understand lah. Yeah. So penting pilih kawan yang trial and error Betul. to see your dimensions lah. Your landscape. So kalau kawan yang toksik, dia akan ajar kita buat benda yang macam tu lah. Kalau kawan yang baik, dia akan ajar kita buat benda yang baik lah. Betul. Tapi zaman sekarang lagi senang rasanya. Ada ChatGPT, tanya je dia. Tak, masalah zaman sekarang dia senang. Dia akan jawab. Banyak tools. banyak tools. YouTube nak tukar light bulb pun YouTube. Semua benda ada jawapan. Masalah sekarang distraction. Betul. Sebab banyak sangat benda. Sangat. Nak fikir susah. Nak gerak, nak cuba ambil benda yang sesuai tu susah. Filter. Zaman sekarang tu masalah dia filter. Zaman kita nak cari informasi ni kena keluar sikit kan. Tapi sekarang informasi semua ada. Tak payah pilih mana tu. Pilihan tu. Nak ambil yang mana yang sesuai tu. Dia macam masuk mamak, banyak sangat menu, betul nak makan mana satu kan. Betul. Decision fatigue. Betul. Dalam clothing pun sama. Kita kalau buka physical store tu atau vendor tu, kita tak boleh tak banyak-banyak. So dia akan menyebabkan orang tak beli. I see. Sebab terlalu banyak pilihan. Ni okey, ada sah. Tiba-tiba cari sana. End up sana tak ada size, tak dia beli. So dia kena assume orang macam toddler lah. You nak makan burger ke you nak makan mihun. Dia tak ada macam you nak makan kena tengok menu sampai ke. Tapi kalau kita tengok menu pun sebenarnya ada macam tu. Selalunya yang large atau yang mahal ada tengah-tengah. Sebab kita akan pandang situ. Selalu dia dekat store kita akan nampak yang mahal selalu kat atas, yang murah selalu kat bawah. Oh, itu pun trik marketing juga. Kadang-kadang pricing dia kan. Pricing. Dia macam betul, macam kita fast food kita nak awak beli yang tengah tapi yang atas tu dia macam mahal sikit dia boleh large kan. Tak apalah saya beli large. Jadi tu marketing juga kan. Taktik-taktik. $14.99 kan. Stop $15. All these strategies kan. Alright, before kita wrap up untuk segmen ni kan, I nak tanya satu last question Yang ni I rasa banyak beli-beli negara ni kena tahu benda ni kan. Zaman dulu, I think kita pun lebih kurang same age ni. Masa nak dapat idea tu susah kan. Zaman sekarang nanti kalau contoh sekarang kan, I rasa sekarang memudahkan itu sebab I pun buat production in creative line. So bila nak dapat idea tu, I buka je ChatGPT. Tolong bagi I idea nak tanya soalan kat Amat. Wow, ChatGPT pun keluar tanya benda ni kan. Those days, I think kalau nak dapat, even sekarang tadi pun kan, nak research pasal you punya clothing, tekan je internet, dah ada dah. Dia jual baju apa, bila start. Those days I think tak ada internet. Semua benda you kena cari sendiri kan. Apatah lagi kalau you nak dapat idea. Contohnya macam you nak dapat idea nak buat logo lah, you nak dapat idea nak buat lagu kan. Macam mana? Boleh tak you share bagi orang zaman sekarang tahu macam mana zaman dulu you dapat the idea tu? So ideas and songs is memang brute force lah. You kena play to your cassette ke apa, record. Masa zaman tu pun nak record, mana ada macam multi-track, mungkin 4 track lah. Boleh paling busuk record kan. Tapi macam tu je lah. Idea ni memang paling basic lah. Zaman tu zaman grunge pun memang lagu-lagu pun great basic juga. Tapi sekarang pun you can put on so many other things lah. It's more sophisticated lah. So how the idea came was just kena channel out lah. You kena channel out of the world and to kind of focus on your mind and your thoughts lah. Sebab macam my style bila I buat video, dulu zaman I memang my boss lah, dia train I, dia kata kalau you nak dapat idea you kena dengar music. So contohnya besok you nak shooting satu video, nak shooting satu program kan, I kena dengar music. I imagine lah I yang berlakon dalam cerita tu, something like that. So macam you macam mana? Sebab for us maybe we listen to our favourite bands lah, favorite acts. Sometimes nak pergi studio dengan kereta kan, dengan lock ke apa kan. Kita cakap, kau pernah dengar band ni? Tak pernah. Kita dengar sama-sama. Aku suka part ni lah. Kita tak suka satu lagu, selalu je part-part kecil. Cakap, kau dengar ni? Rewind. So macam tu lah. Kita dengar part-part benda yang menarik lah. Macam you pula clothing macam mana? Betul. Music tu
peranan dia besar lah. Kita pun inspired daripada muzik tu. Muzik tu pun sebenarnya dia terinspirasi daripada kehidupan kita kan sebenarnya. Dia cerita kita. Jadi macam Mehmet dia bawa muzik grunge tu jadi band kan. Macam saya lebih kepada macam kita luaskan sikit, kita ke clothing. Tapi image yang lebih kurang sama, daripada minat yang sama sebenarnya. Jadi muzik tu memang membawa ke mana tu. Bila kita ke runway fashion pun, benda yang kita akan ulang-ulang lagu semasa nak buat baju tu adalah lagu. Especially kalau kita tahu lagu tu nak pakai kan, Faculty of Mind, Stolen, so kita akan main lagu tu. Itulah sumber inspirasinya. Tapi kalau kata macam mana dulu tu memang susah. Tapi susah tu yang sebenarnya kita faham banyak benda. Bila senang, banyak preset, banyak benda, enter je, kita tak faham sangat proses tu. Bila tak faham proses, tweak sikit tak boleh lah. Kalau dulu, kalau nak cerita gambar, video apa semua, dulu preset lagi tak ada. Nak buat Photoshop tu manual. Manual. Nak main RGB apa semua tu. Jadi kita faham kenapa kita nak ada grain, kenapa kita nak ni. Dulu nak tahu color, nak buat Vesco tu pun beli kamera filem. Main analog tu baru nak tahu. Jadi sambung buat baju pun kita buat jalan yang susah lah. Bila jalan yang susah tu kita lebih percaya diri lah rasanya. Dia bukan pasal teknik tu nak tahu macam mana yang susah tu. Dia nak berimajinasi pun tak ada reference macam tu. Tak senang nak cari kan. Sekarang kita nak cari konsep macam ni, tekan je dah keluar. Dulu kita nak buat satu benda yang baru tu, percaya diri je lah rasanya. Betul lah, nak chime in last one. Pasal proses kan. Kadang macam orang ingat nak buat lagu, buat beat dulu. Lepas tu je cari benda kat atas tu. Padahal dia kena main gitar. Kalau main gitar nak cari melodi, kalau ulang. Kalau tak menyanyi atas benda tu, takkan jadi proses tu. So you kena tolak the words into the song, push the melody into the song, keep pushing, whether it's la ba 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 ba, whatever the syllables, then just keep stuffing inside, and then you see what works. Macam Queen melibatkan ramai orang. Makan just stuff in, see what works, drop what doesn't. Just like the Beatles. Beatles ni memang macam machine lah. They bring the idea, cap pap, dah habis lagu, tak fikir. Tak. Kan. Keluar apa benda yang baru nak buat. Dia macam dalam cerita machine macam tu lah. Bohemian Rhapsody. Betul. Ada sebuah situ yang dia lagu yang boom boom. Betul. Then suddenly kan, because of benda-benda macam It's tu all kan. the vibe at the moment. Kalau dekat overseas tu semua tu composer rasanya. Siapa yang contribute tu dia orang adalah composer. Walaupun dia main beat je kan. Tapi tambah sikit untuk clothing tadi, sama juga kita teknik tu. Kalau manual dulu kita main silk screen apa semua, kita belajar apa dye, ada water base, oil base apa semua. Kalau zaman sekarang dia terlalu senang, semuanya DTF. Dia apa kata macam photo state je benda tu kan. Jadi tak banyak benda yang kita tahu, tak banyak teknik kita tahu. Tekan prompt je siap. Color kita tak tahu satu. Patutnya dulu satu color satu blok. Dia kalau ada 10 color tu 10 blok guna. Jadi proses tu lagi buat kita seronok lah. Dan benda tu susah. Bila benda tu susah, siapa yang betul-betul nak buat je dia bertahan. Tu yang menghasilkan orang macam Ahmad lah. Dia ramai je yang kecundang awal sebab benda tu susah. Sekarang ni mungkin benda tu senang, so terlalu ramai sangat. Terlalu compact. Betul. Tapi nak cari yang betul-betul Benda senang lagi. Kena brute force lah, kena tekan. Faham. Kena melalui kesukaran. Menyanyi sampai memang tak sedap. Biar dia dah macam lalang di tebas-tebas. dia kena cari suara macam tu. Benda senang kan sekarang kan. I nak tanya Ahmad dengan you sekejap lagi pasal this new technology ni kan. Apa perasaan korang orang lama ni kan, especially bab kena tiru copyright, ownership, something like that. Okay, sebab tu kita nak berehat dulu. Banyak lagi kita nak sembang dalam Suara Belia. Ahmad, buat closing sikit. Jumpa selepas ini. Deep sikit. Jumpa selepas ini. Yeah. Okay, kalau tadi Ahmad buat opening, kali ni you pula. Jangan buat opening. Suara Belia. Suara Belia. Macam ni? Dia mono lagi. Suara Belia. Dia buat funny punya version boleh. Macam mana? Funny version boleh. Okay, cuba dia funny. Dia boleh ganti bell lah tu. Okay, cuba try. Suara Belia. Itu dah funny dah tu. Boleh dah funny tu.
Okay guys, anda masih lagi tengok. Talent tu. Aduh. Tak boleh aib. Masih lagi dalam Suara Belia Podcast. Hari ni kita ada Ahmed. Okay, siapa tak kenal. Kita ada Mores. Okay, ni clothing brand. Taguarua. Taguarua. Kenapa nama Taguarua tu? Tu tanya tadi. Taguarua tu maksud dia ombak clothing sebenarnya. Ombak. So ombak. So, Dia macam ada Japanese punya dia sebenarnya Hausa. Hausa. Hausa tu dia etnik Nigeria macam tu. So kita ambil sebab tak nak guna masa tu ombak dah ada brand lain pakai. Jadi kita cari nama macam cool juga nama ni. I see. So kenapa ombak tu dia significant dengan life lah. Kita ada low tide, high tide. So dia dynamic lah sebenarnya. Maksud di sebalik. So kita rasa Taguarua. Taguarua. Dia memang semua orang susah nak sebut. Taguarua. You yang cari nama tu ke ataupun kawan yang bagi. Kawan yang bagi? Tapi cari sama-sama lah, dia yang jumpa. You yang cari, kawan you yang bagi nama tu. Kalau kawan you pula, you tanya dia dapat nama tu, dia fikir ke ataupun ChatGPT? Oh, tak ada. Itu dah 11 tahun lepas ChatGPT ada. Tak ada kan? Oh, 11 tahun lepas dapat nama tu. Maknanya memang fikir sendiri idea tu kan? Dia ada kawan kot. Dia belajar you yang macam tu mungkin. So dia dapat nama tu, dia dapat maksud tadi lah. Everything kan. Dia yang nak cerita pasal Sebab nama penting kan. Sama macam Butterfingers. Butterfingers kan masa mula-mula banyak nama. Tapi kenapa Butterfingers melekat ni, sebab pada hakikatnya Butterfingers ni adalah term yang dipakai dalam rugby. So kalau jatuh bola tu jatuh kan. So sama macam Butterfingers, macam you Butterfingers, you think you're clumsy kan. Drop things kan. So we felt like, this is quite good because kita berkot pun tak belajar betul-betul. Ilmu muzik kurang, clumsy, grunge. But nama tu memang patut. So sama lah macam Taguarua. kan? Nama tu kalau dapat nama tu memang mission complete lah. Kan? Macam you bukan setakat nama. Lagu, melody kan? Yes. Lagilah zaman dulu kan. Tak ada ChatGPT, betul tak? Kan ada tiru siapa-siapa lagu tu? Tak ada. Itu salah tanya soalan. Aku kena kecam ni dengan budak tak Butterfinger. Inspired by lah. Inspired by kan? Lagu P. Ramlee. Kan? Lagu-lagu Ramlee kan? Yes. Tu nak tanya soalan dia kat sini kan. Masa zaman you guys kan, zaman kita, bila kita nak hasilkan sesuatu idea, macam you tadi kita cerita pasal you punya nama brand, nama Butterfingers, even you punya clothing, you nak cipta lagu, everything, semuanya pure. Kan, you yang kena fikir sendiri, start from scratch. Zaman sekarang saya rasa kan, even kalau tadi pun saya discuss dengan Ahmed tau, ada satu apps yang kalau I yang buat voice over pun orang boleh tiru sebiji suara I. And I rasa I pun dah jumpa satu apps, saya pun dah boleh buat lagu dah. Tantang boleh lebih kurang macam lagu Veopipe pun boleh. Kan? Ataupun kalau saya nak buat baju pun senang sekarang ni. Ada satu apps, so I just prompt saja, dah boleh keluar design exactly macam design you kan. So you guys as a founder and as someone in industry, apa you punya comment on this? Adakah you rasa benda tu meniru? Ataupun you rasa benda tu is a new technology? Benda tu new technology, benda tu tool. So you kena anggap benda tu sebagai tool yang baru lah, yang boleh pakai untuk generate ideas lah. Sebab it doesn't stem from the ideas don't stem from that. It helps you think about other ideas or things that you never thought about. Like, I didn't think about that. And then you can start your own branch of thoughts lah. So that's my take on it. You gotta use it. Kalau you nak jadi naysayer, nak cakap tak nak tolak sekali, tak nak pakai, nak jadi purist, memang tak boleh lah. Sebab you kena adapt, embrace technology. Tapi you kena pandai-pandai, berhati-hati lah pakai. You tak rasa benda tu meniru ke? Macam kalau macam I cakap, I sekarang ni I tak pandai buat lagu pun. I just prompt saja. Itu I dah meniru siap lah. lagu dah. Tapi kalau macam idea tak adalah macam nak tiru bulat-bulat, tapi macam benda ni bagus, saya tak terfikir buat benda ni. Pasti you buat benda sendiri, cari-cari benda-benda. Macam tu lah, dia macam inspired lah. Inspired. Just ada extra things that you didn't think about. I see. Betul? You tak rasa benda tu akan kill you punya creativity? Well, sekarang dia macam for example software, audio software, music generation software, dia memang akan menjadikan lagu-lagu lagi homogeneous. Kan, macam Spotify sekarang, lagu-lagu dia kalau tak mencuit hati dalam masa 4-5 saat, orang akan swipe kan. The first 5 seconds. First 5 seconds rule. Yelah, dia kena swipe. So memang orang akan tak kena masuk suara dulu, tak adalah intro gitar lama, tak ada benda macam tu, dah tak ada dah. Dia akan homogenize. Daripada diversity music, dia akan semua nak buat lagu untuk Spotify, untuk clicks. Sekarang pun ada benda terbaru. Lagu-lagu sekarang 2 minit. Sebab lagi pendek lagu,
kalau dia dah lebih daripada setengah daripada lagu tu, dikirakan satu hit. So kalau lagu panjang 5 minit, kalau you dengar 1 minit, tak kira satu Dia dah listen. jadi macam zaman dulu yang lagu Beatles, Love Me Do, Yelah. I Want to Hold Your Hand, like 1 to 2 minutes minutes. punya songs kan. Oh, back to old. Back to this. So it's like the technology is facilitating the way people are consuming music. Lain lah sekarang. Betul lah. Macam you, tak rasa benda tu Meniru. kill your creativity ni, this new technology? Meniru. Meniru. Semua artis tu meniru sebenarnya. Sebenarnya betul lah. Semua artis pun meniru lah. Tapi kalau pasal benda tu akan bunuh kita, rasanya tak. Sebab benda tu terlalu sempurna. Sempurna tu sebenarnya kita manusia, kita tak suka benda sempurna sebenarnya. Kita sukakan benda yang cela tu, kita sukakan chaos tu, kita sukakan benda-benda unplanned tu. Itu kita sebenarnya. Kita nampak je, kita kejar perfectionist tu. Tapi sebenarnya bila benda tu perfect, kita tak suka sebenarnya. Kita suka benda-benda cela. Tapi kalau music sekarang, orang suka benda-benda perfect. Kalau dia suka perfect, dia tak tahu musik lah. Ada tak? Yelah, tapi sekarang Semua kebanyakannya kalau Spotify, semua benda-benda semua macam breath singing vocals kan, kadang ada tarikan nafas kan. Banyak orang tak ada, dia dah potong lah tarikan nafas, tak ada lah. tak Benda tahu macam tu. setuju benda tu. Rasanya radio je yang suka benda yang perfect sebenarnya. Bukan orang yang suka sebenarnya. Okay. Okay, jangan bergaduh. Saya ingat je pendapat saya ni majoriti orang lah. Tapi to be fair, semua rockstar dia nyanyi tak sempurna sebenarnya. Betul lah. Tapi Sebab sekarang itulah dia- nyanyi dia sekarang dia dah banyak buat comp sekarang. Dia nyanyi 100 kali, dia fikir ambil Auto-tune. part dia. Tweet. Lepas tu dia comp lah, nama dia comping kan. Comping. Kalau nak kata macam tu, live host pun sekarang dah ada AI punya. Percayalah orang takkan beli kepada benda macam tu. Lama-lama orang Orang akan tetap boring. perlukan host begini. Orang sukakan emosi tu. Betul. Orang sukakan benda macam tu lah kan. Betul lah. That's probably why people still like live shows. Kita tengok AI je tak ni. Kan AI dah boleh buat movie dah. Kan? Dah boleh buat movie. AI boleh buat apa-apa. Boleh buat Lepas ni kan. apa. Tapi in the end kita manusia, kita suka benda yang human sebenarnya. Okey, banyak sebenarnya nak borak dengan diorang ni tau. Dia boleh jadi Suara Belia 2.0 sebenarnya ataupun part 2 kan. Kita harapkan ada part 2 dengan Ahmed dan juga Morris lepas ni. Tapi sebelum kita wrap up kita punya discussion ataupun borak-borak pada hari ni, nak tanyalah. Setiap orang kan dalam kehidupan dia mesti ada dia punya mantra dia ataupun slogan dia, kata-kata semangat dia kan. Ahmed, apa you punya? Jangan cepat putus asa. Oh, simple Simple je. Jangan cepat putus asa. Jangan. Oh, itu you pegang daripada dulu sampai sekarang. Mantra Mantra saya. Mantra you? Oh, agi hidup agi kelaban. Oh, kan. Mantra. Boleh pakai kau? Apa dia? Dia kan Melaka. Melaka ni apa? Dia fall down 7 times, stand up 8. Tu Melaka lah. Dia berjajar tempat kan. Tak adalah, kita ambil tu lah. Jatuh banyak kali, bangun je. Itu je. Itu proses je sebenarnya. Bangun, Apa you punya ucapan dekat belia budak-budak muda sekarang ni kan, yang especially yang baru habis belajar, yang nak mula meniaga ataupun bila tengah meniaga sekarang tengah struggle, ada rasa down. So apa you punya kata-kata kepada mereka ni? Okey, kepada yang masih belajar, belajarlah. Jangan guna social media ni buang tepi. Belajar je, belajar. Nanti dah habis belajar, menyesal pula nak balik sekolah kan. Tapi yang mana yang baru nak masuk ke creative industry ataupun nak bekerja atau nak bisnes, satu je, jangan buang masa dapat approval orang lain. Buat sebab korang nak buat, buat jangan tunggu sempurna, buat je. Tak payah nak validation orang lain. Sebab orang yang akan cakap kau tak boleh tu adalah orang yang paling dekat dengan kau. Tapi bila kau berjaya adalah orang yang dekat pun ada lagi. Cuma yang memastikan korang berjaya adalah orang yang korang tak kenal pun sebenarnya. So dia punya jalan tu konsisten, persistent, jangan mengalah, bangun je buat, buat je. Kalau pasal art tu tadi saya kata meniru kan. Ni sebenarnya korang cari satu ikon yang betul-betul bagus, Cik Ahmad. Tiru dia. Tiru sampai korang tak payah tiru. Okay, Ahmad pula. Sangat lengkap ni. Saya nak tambah satu benda. Sekarang kita tengok, kalau selalu kita tengok YouTube, kita tengok TikTok ke apa kan, jangan jadi super user. Jangan hanya tengok benda content. Fikir nak jadi content di dalam tu. Kena carilah. So,
create something so that you can be witnessed. Jadi orang yang berguna lah. Orang berguna lah. Ha. Jangan waste your time too much lah. Deep. Last, apa erti success to you? How you define success? Saya sebenarnya success sebenarnya tak ada dalam dictionary saya sebenarnya. I don't think of success. I think things as stepping stones to the next level. There's no success. Like music, even what I did, I don't see it as successful. I see it as stepping stones to somewhere else. Macam you? How you define success? Kena berjaya ke? Kena kaya? Kena rumah besar ke? Saya lebih kurang macam dia. Sebab sukses ni bila benda kita tak dapat je. Bila kita dah dapat tu, kita anggap benda tu berjaya sebenarnya. Kita akan lupa benda tu. Dia macam perasaan happy lah. Dah dapat, kita ada goal lain. So, jadi kalau nak anggap, nak sukat sukses tu macam tu, susah. Sebab kita sentiasa akan berubah. Tapi kalau saya anggap benda yang menyeronokkan saya, bila saya buat benda yang saya suka, orang suka, orang appreciate benda tu, orang hargai benda tu, dan macam saya tak sebesar Emmet di dalam muzik, tapi saya boleh contribute kepada Emmet untuk dia menyampaikan muzik dia di atas pentas. Begitulah. Sama juga untuk fans, macam mana diorang datang nak menyokong music industry tu, rasanya kreatif department ni banyak contribution sebenarnya. Art ni membawa tamadun sebenarnya. Jadi kalau kita pandang dengan lebih luas, kita pandang angle lebih luas, kita banyak benda kita boleh buat. Last word, Ahmad, dekat you punya fans. Peminat you. Maybe ada your upcoming concert. Upcoming concert. So, kita dah, Butterfingers ada upcoming concert pada Ogos kedua di MIP Serdang. Rasanya Hall A ke apa. Coming up. Mungkin sebelum tu ada benda-benda lain, tapi kita tunggu announcement lah tu. Ogos ya. Sama lah. Kalau nak tahu updates you, kalau nak tahu updates ke, datanglah ke Insta, official.emmet.i, atau Facebook juga, Emmet.i. TikTok, official.emmet.i. Butterfingers.my pun ada di Instagram. So carilah kami, Google lah. Mesti kena follow Emmet tau. Kalau nak tengok dia live kat TikTok. Betul. Aku pun terkejut dia live kat TikTok. Tiap malam. Ada tiap malam. Tiap malam dia Kalau live. tiap malam tu lain lah cerita. Jangan lupa bagi dia dragon. Gift. Saya dapat topi je selalu dia. Okay, macam you pula. Sama macam Emmet, bulan 8 juga Ogos kita ada KL Fashion Week. So tarikh belum tahu lagi, venue pun belum tahu lagi. So dalam masa fans corona kita akan tahulah benda tu macam mana. Mungkin ada Emmet. Ada InsyaAllah. Tapi senang je. Kena tanya baru tahu. Tengoklah tu. Nak jemput ramai tak boleh sebab dia invitation. Tapi mungkin siapa yang nak join, kita boleh buat kontes giveaway ke, ataupun boleh DM ke. Keep supporting our homegrown designer, and thank you so much. Alright. Banyak sebenarnya perkongsian yang kita dapat hari ini daripada Emmet dan juga Mores. Dan saya harap perkongsian kita pada hari ini dapatlah benefit kepada anda semua penonton, especially kepada belia-belia negara, kerana ini adalah cerita rare, cerita tentang mereka, cerita-cerita yang menjadikan mereka sehingga sekarang ini. Okay? Dan Noah juga nak share kepada anda semua, jangan lupa Hari Belia Negara, sambutan Hari Belia Negara pada 13 dan juga 15 Jun ini. Tagline dia, yakin boleh. Macam mana? Yakin boleh. Jadi untuk itu tamat sudah kita punya Suara Belia Podcast untuk episod ini. Kita akan jumpa lagi episod yang seterusnya. Suara Belia Podcast. Bye-bye.